Dr. Kamarul Zaman Yusof, pensyarah dari Universiti Utara Malaysia, merancang untuk memfailkan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang mengarahkannya membayar ganti rugi sebanyak RM400,000 kepada Menteri Belia dan Sukan, Hannah Yeoh, atas dakwaan fitnah yang berlaku 8 tahun lalu menerusi media sosial. Menurut laporan Berita Harian, Kamarul Zaman menyatakan bahawa walaupun beliau menghormati keputusan mahkamah tersebut, beliau tetap berhasrat untuk menegakkan haknya melalui proses perundangan yang dibenarkan. Saya percaya sistem perundangan kita memberi ruang dan peluang untuk seseorang mendapatkan keadilan secara menyeluruh melalui proses rayuan. Saya akan menggunakan saluran undang-undang yang sah bagi mempertahankan hak dan kebebasan saya sebagaimana diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Hari ini, media melaporkan bahawa mahkamah memutuskan Dr. Kamarul Zaman perlu membayar RM400,000 kepada Hannah Yeoh berikutan kenyataan berunsur fitnah yang dimuat naik dalam 2 hantaran di Facebook 8 tahun yang lalu. Hannah, yang kini ahli parlimen segambut, memfailkan saman terhadap Kamarul Zaman pada tahun 2022 berkaitan dakwaan fitnah terhadap bukunya yang berjudul Becoming Hannah: A Personal Journey. Kamarul Zaman turut menyatakan bahawa perjalanan undang-undang masih belum berakhir dan berharap agar semua pihak memberikan ruang kepada sistem kehakiman untuk menilai semula kes tersebut pada peringkat rayuan.